Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, sahabat-sahabat ku jauh di mata dekat di hati, alhamdulillah. Hari ini saya kedatangan kali kedua mak ini, alhamdulillah ibu. Daripada mana bu? Daripada Batu Web. Daripada Batu Web, Penang. Kali pertama saya bertemu dengan ibu ini itu sebulan yang lepas, betul tak? Bulan lepas. Betul. Bulan yang lepas Ujung bulan 3 tak silap. Ujung bulan 2, sorry. Ujung bulan 2. Maksudnya pada awal-awal saya mulakan rawatan saya lah bulan 2. Saya rehab 8 bulan, rehat 8 bulan, lepas tu saya buka rawatan bulan 2. Betul. Jadi ujung bulan 3 tu dah nak menyambut ke Ramadan. Mak pun datang. Betul. Tapi ketika mak datang tu, mak tak boleh jalan dengan gangguan stroke sebelah kanan. Sebelah kanan tuan Stroke sebelah kanan, alhamdulillah. Hari ni mak datang lagi selepas 2 minggu. Selepas bulan. Selepas sebulan mak ya. Kira 28 yang bulan 2 tu datang sini. Masa datang kemari pakai kursi roda tuan. Pakai kursi roda. Tak boleh berjalan, bangun pun tak boleh. Nak berdiri pun tak boleh. Masya-Allah. Alhamdulillah rezeki. Lepas rawatan tu alhamdulillah mak dia boleh jawab, mama cakap sendiri. Biar mama cakap sendiri. Senang bagi pesakit cakap. Boleh bangun. Lepas rawatan mama rasa macam mana? Kuat sikit dah biasa. Ya. Tiba-tiba alhamdulillah lah boleh makan, boleh berdiri. Alhamdulillah. Yang tu tak nak boleh berdiri. Tapi masih tak berani nak mandi sendiri, nak apa. Takut jatuh mak ya. Takut jatuh, saya minta teman dia pegang. Tempat biasa boleh jalan dia boleh dalam rumah, dalam bilik boleh. tandas tak? Tandas. Sekarang dah pakai satu tongkat aja lah. Dah macam tongkat ustaz. Macam ni dah. Dah macam ni dah. Cumanya dia dapat kaki bawah. Tapi satu tongkat. Saya buat empat kaki. Tak bimbang jatuh kan. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, ini semua rezeki Allah Ta'ala dah kirimkan untuk kita semua. Waktu rawatan hasilnya seperti apa, bagaimana itu dah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Kita sebagai manusia hambanya mencari ikhtiar saja. Allah suruh kita ikhtiar je. Sekecil apa ikhtiar kita dia Allah suruh buat ibadah. Macam tu insya-Allah. Semoga sahabat-sahabat yang menyaksikan live ini, yang menyaksikan video ini mendapat inspiratif, ingin berikhtiar menjaga ibu, menjaga saudara yang ada bermasalah stroke dan sebagainya, insya-Allah. Allah dengan sebuah penyakit itu melahirkan sebagai penawarnya. Tinggal cari penawarnya, tinggal mencari ikhtiar saja, insya-Allah. Mudah-mudahan salah satu ini salah orangnya Allah jabah doanya. Diamkan doanya dan dapat dijalankan kesembuhan. Alhamdulillah lah. Rasa kuat lah sikit. Kuat badan daripada dulu. Kalau minta mak bangun boleh tanpa pegang? Boleh. Ya. Boleh bangun tapi tak jalan, takut. Yalah takut gampang ya. Okey. Jatuh. Cuma mak bangun nak pegang. Tak ada. Kali dah sendiri jalan sendiri ya. Abang ada buat video mak masa pakai kursi roda tak? Tak ada. Jangan saya tengok dah. Masa tak ada dalam sebab saya backup itu hari. Kalau lepas berubah tu boleh bangun, boleh jalan, tapi apa ni saya nak pegang dia lah. Saya takut jatuh. Betul. Dah sihat pun tak boleh sok-sok boleh juga bahaya. Hati-hati bahaya. Tapi jaga makan nanti mak ya. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang ada urusan-urusan tentang ayahanda, ibunda, orang tua yang sakit macam ni, jika ingin azam meluncur menuju ke rumah tuan-tuan, urusan-urusan yang begini, insya-Allah hubungi nombor yang ada dekat profil tu. Mudah-mudahan nanti kalau sesuai dengan terma dan syarat, Zam sampai rumah tuan-tuan, kita rawat bersama insya-Allah. Macam kemarin saya pergi ke Bacok Kelantan kan. Pergi ke Bacok Kelantan saja atas tuntutan dan juga permintaan. Sanggup saya pergi meluncur, saya bawa kereta sini. Boleh pergi berubat di saya pergi ke rumah. Macam itu gangguan dan juga saraf. Kalau di Penang pun tak boleh pergi lah kalau ada kesempatan kau. Boleh, sesuai terma dan syarat saya sampai meluncur. Singapura, Brunei tambah saya pergi. Macam tu. Macam satu tempat nanti kos minyak. Betul. Tempat tinggal lah. Betul. Kalau macam ada di tempat. Jadi tuan-tuan bayangkan sekarang musim perayaan macam ni kan, di Kelantan contoh. Tuan-tuan nak kemari pertama sekali pengangkutan, nak ambil tiket kapal terbang sebagainya. Sampai sini kan duduk homestay lagi. Betul lah. Jadi pusing balik ceritanya sama je. Lagi tinggi kosnya. Jadi kalau saya pergi tempat tuan, saya ke rumah tuan tu, ke bilik tu. Yang betul berdepan dengan pasien, saya rawat terus. Jadi
Hasilnya insyaAllah sama, pasal barangnya sama, orangnya sama, caranya yang sama. Tinggal lagi rezeki kita tu dah bukan tak siapa yang menentukan, Allah Ta'ala. Rezeki ajal Allah Ta'ala sembuh kita. Kalau caranya sama, orang yang sama, mudah-mudahan dapat hasil yang sama. Itu saja. Yang lain tu kita gantung kepada Allah Ta'ala. Begitu. Daripada yang berminat, betul-betul berhajat, insyaAllah sesuai terbalas syarat, Zam meluncur ke rumah, insyaAllah. Jadi itu saja insyaAllah. Jadi sampai hari ni mak dah boleh berdikari lah, maksudnya betul tak? Sikit lah. Boleh berdikari lah sikit mak berjalan. Tak adalah orang nak kena tengok. Jadi mak ni duduk Penang, tempat duduk Penang. Dia keluar berjalan, boleh pergi market. Nampak tak? Itu kan satu kelebihan kita. Boleh lah, tapi pakai tongkat. Dapat tongkat pun dah besar rahmat mak. Ya. Tengok orang lain tu, macam mak mula-mula dulu bagi kursi roda, tengok macam mana kita lemah, lesu macam tu. Apa sakit apa orang ni kan. Yang penting tu jumpa saya dulu, saya tengok dulu. Kadang-kadang ini bukan sebab serok. Saya lupa mak macam mana saya diagnosa hari tu. Tengok video balik mungkin saya boleh recap. Ada 2 kes baru-baru ni datang saya, dia tukang bekam, stroke. Bukan stroke ni dek. Lepas saya rawat tu jalan-jalan elok. Saraf tersepit. Jadi dia tak lemah, tak boleh jalan tu. Orang seruk je macam saya. Saya seruk lah, tapi saya boleh. Allah Akbar boleh. Tak ada masalah pun. Masalah. Kita tak ada masalah, tapi kalau kau jalan sakit lenguh-lenguh, itu bukan seruk. Jadi seruk tu ada sebab-sebab dia, kelemahan di otak, sistem otak tu. Itu seruk. Tapi bila kau jalan lemah, lenguh-lenguh, ini ada something wrong. Ada bukit kepala. Dia melawak, dia suka bukit kepala. Kepala orang pilih lawak pun kasar. Dia melawak bukit kepala. Saya kata jangan kesentuh kepala saya. Melawak itu. Takut kepala. Jadi macam tu lah, insyaAllah. Mudah-mudahan gitulah. Ajar ada doa kita sesuai dengan apa yang Allah letak kita setelah kita menjalani susah payah menempuh ujian-ujian Allah Ta'ala, maka Allah siapkan alam semesta ini untuk kita menikmati. Betapa uji kita hari itu masuk rumah sakit, mak lepas dengan sabar, dengan pasrah, sabar, maka Allah lepaskan mak daripada ujian itu. Ujinya redha. Dia uji macam ni, dia benci. Kalau kamu tak redha, lambat kamu redha, lambatlah Allah lepaskan. Redha. Lepas tu baru tawakal, bagi ikhtiar tawakal. Bukan berharap dengan perawat tu, dengan Allah Ta'ala, dia hanya perkara. Ya, gitu. InsyaAllah, mudah-mudahan macam tu jadi. Amin. Ayo mak, pusing ke depan mak, tuang kaki mak ke sana, saya nak ambil bahunya. Ya. Bagi anda ke bukan? Tak. Kaki sana je. Kaki sana. Okey. Nanti saya akan buat video yang penuh daripada mak mula-mula rawatan, tarikhnya sampai tarikh hari ini, InsyaAllah. Jadi semoga menginspiratif semua yang menonton live itu. Dan mak ni juga hari ini question terakhir kita, kalau ni question terakhir saya lepas ni kita Jadi dan belakang ni sakit. Jadi mak nak balik Penang, nak jumpa Zam juga mak ya. Nak jumpa juga. Nak lah. Apa yang dah boleh mak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mak buat. Ya. InsyaAllah tu orang kata nanti lain sekali lembai lagi, jumpa kali ketiga. InsyaAllah. Sambil ni buang lengur-lengur ni mak ni. Ya. Sakit ni. Tak apa. Biar ya, saya buang semua tak elok buang. Semua sakit. Buang semua yang tak elok buang. Bismillah. Nak buka ke? Tak payah. Saya nak ambil kaki mak pula. Mak pusing sini.
Mak turun perlahan. Udah boleh arah punya otak dah, hebat lah. Boleh dijap. Dah duduk. Alhamdulillah. Okey, duduk. Dekat Zam sikit saja, Mak. Tapi air daun cherry sempat minum tak? Tak sempat. Tak sempat ya? Elok terus ya? Alhamdulillah. Tak sempat minum air daun cherry, elok terus? Elok. Tak minum. Tak minum. Maksudnya dalam mak tu tak ada masalah sangat lah. Oh. Maknanya uric acid tak tinggi, toksin tak tinggi. Tolong tadi sikit tuan. Nak lenguh nanti. Boleh. Tak ada sebab. Boleh. Okey, boleh. Alhamdulillah. Lebih ringan Mak ya. Tu, nampak kaki tu. Ada sakit. Tu kaki. Gerak tu. Alhamdulillah, bagus. Duduk dah. Sakit. Belah kiri okey. Yang tak okey belah kanan. Nanti kita buat lagi. Sakit. Ada. Ada. Mak pusing lah. Sebelah kanan, sebelah ni pula ya. Sebelah ni pula kanan pula. Nanti ini yang hilang nanti ni Mak ni. Tu. Kalau minum air daun cherry hilang tu yang Sakit. Aduh. tak berkejap. Belah kanan awak. Rasa dia alhamdulillah kan. Minum air cherry beli. Minum daun cherry tu hilang tu ni. Kata-kata lu. Oh. Ya hilang. InsyaAllah. Memang itu dia. Bengkok. Kaki tangan bengkok. Tergantung Tak tahu. Tak tergantung ada rumah. Sakit. Alhamdulillah. Sebelah Mak, sebelah. Tangan sebelah. Oh, karen tak. Lagi api. Ada. Aduh. Sakit Ustaz. Pilih tak ada ni ya? Tak ada. Lah, alhamdulillah. Best sudah. Sudah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pegang belakang Mak. Biar Mak ya, siap. Ya. Oi, Mak. Kepala hang kebutak. Nak senyum Mak tu. Syukurlah Allah. Jadi tahun ini Ramadan ini bukan Mak datang tu bulan Ramadan Ya, dah. Yang dulu tu lah. Ujung-ujung bulan je, ujung bulan 2 tu macam 26 ni tu lah Ramadan kan? Ramadan bulan 3. awal bulan 3 lah. 1 bulan 3. Oh, Dekat Ramadan. Jadi Ramadan tadi tu membawa berkah kan. Ramadan tadi membawa berkah untuk Mak nampak langsung diangkat sakit seruknya. Boleh normal ni cepat ni. Saya sendiri pun boleh jalan macam Mak ni. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab cepat bawa rawatan. Tahu. Cepat bawa rawatan. Itu biasa dia. Saya tu 40 bulan masih ada katil lagi. Kecil tu mah. Sama. Mak ke 9 je. Itu Zam ada cakap dekat live ke video tu Zam lebih tahu. Ini insya-Allah mudah-mudahan cepat sembuh sebab awal bawa saya kau. Saya ucapkan ayat tu. Lepas buat tu nampak badan saya segar.
Kuat lah. Tapi tak boleh jalan. Kena pakai tongkat. Kita bagi tongkat juga mak ramai duduk terkatil gerak diam situ je. Betul lah. 4 bulan saya terkatil, kawan saya tu masih ada duduk atas terkatil pakai tiup semua kan. Semangat Ustaz. Semalam merajuk orang bapak, mandi merajuk orang bapak. Cik, boleh tak daripada belum makan sendiri pasal merajuk berapa Ustaz? Kira okey tu. Betul tak tu? Saya tu. Tu kata, itulah action orang bapak ni. Siapa nak bawa balik kereta Pening? Abang. Abang dua. Dia selalu datang. Tapi touring kau yang bawa kan? Itu lagi dia datang. Saya bawa. Baik, Mak udah cakap ni dulu ya. Dah, okey, Nanti kalau Mak masih. dah balik Pening nanti nak datang lagi lah. Dan pesan jangan makan durian. Oh, Nas nangka telur asin. itu. Empat barang. Itu yang paling bahaya lah. Oh, Ikan tongkol, ikan terubuk, air gas tu biasa jangan makan lah. Air kok semua tu. yang tu semua tak makan. Buat sama sekarang ni semua hidup lah. Tak apa lah. Kau nak buat. Sabarlah, sama je pun. Sabarlah. Nanti kalau kena, belum tentu kita boleh macam hari ni lagi. Yalah. Dua kena, belum tentu macam ni. Lagi apa Ustaz? Durian, nanas, nangka, durian, pisang. pisang tak boleh. Pisang tak boleh. Oh, saya makan pisang hari. Tukar betik. Pisang potensi tinggi sangat. Nanti kalau makan betik tak apa. Betik boleh. Saya susu betik. kalau ada kencing manis kan. Ada. Ada kencing manis. Saya nak kencing manis. Kencing manis janganlah. Manis janganlah. Janganlah. Macam tu kalau mak tinggi lah sikit-sikit. Rinuan janganlah rinuan. Maksudnya macam sikit macam satu Nescafe boleh ke? Nescafe. Boleh punya lebih. Saya tak minum susu tu. Saya takut susu pekat tu. ataupun nak ni susu Susu kau tak boleh. susu pekat tu memang Bismillah lemak tu kan. Susu boleh. Itu boleh. Itu boleh. InsyaAllah lah. Alhamdulillah. Baik, kita bersyukur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratan Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wangi pelan. Boleh. Pelan dia boleh tu. No, ni Ya. Macam dia saya nak macam Tulis kat buku, tulis kat buku nombor dia. Tulis. pergi Penang singgah lah. Singgah mak. Kat mana? Boleh. Kat kepala batas. Ustaz ni yang hotel viral resort tu yang kat Batam tu orang cakap macam hotel Morocco lah Aznan Nawawi pergi jadi duta kat situ semua tu kalau Ustaz ada tu Kalau ada tu pergi lah. tapi dia terbenggalai lama Ustaz mungkin ada Ha?